Orang Kajang Bangi Semenyi dah tahu ke ayam Tok Arab Fried Chicken dah buka kat Bangi? Sinilah tempatnya kalau korang nak cari harga murah and sedap. Ini adalah cawangan kedua dia. And Tok Arab Fried Chicken ni bukan sekadar ada ayam goreng je, tapi ayam gepuk pun dia ada. So ada 4 set yang aku order. First yang ni aku nak try set double dia. Ayam goreng Tok Arab ni tak pernah lagi mengecewakan. Ayam dia besar-besar and dapat pula panas-panas, fresh and juicy. Makan pula dengan sos gravy dia, sumpah sedap. Set nasi ayam dia dengan harga RM7.90 ni berbaloi sangat-sangat. Kalau korang makan dah lah sedap, murah pula tu. Memang layan habis sebab ayam dia besar gedabak. Bukan tu je korang, ada lagi nasi set ayam crispy gepuk ni. Serius, memang boleh layan korang makan dengan ayam crispy. Sambal dia taklah pedas sangat. Walaupun dia tak ada level pedas, tapi pedas dia memang boleh makan sampai korang boleh habis. Kalau tak nak ayam crispy, ayam gepuk original pun ada juga. Untuk set B dia ada ayam, dia ada tempe 3 ketul, ada 1 tahu, ada kubis goreng dan juga sambal lah. And sambal boleh refill, nasi boleh refill, sambal gajus pun boleh refill juga. Boleh katakan makan dekat sini sangatlah sesuai kalau korang bawa family, and korang boleh buat pilihan nak makan fried chicken ataupun nak makan nasi ayam gepuk. Tak lupa juga air beberapa milk tea pun ada kat sini. Okay guys, jangan lupa singgah makan Tok Arab Fried Chicken Bangi.